Subscribe my tube dan my Farah channel. Jangan lupa subscribe my tube dan my Farah channel. Jangan lupa like video Damir. Jangan lupa share video kola-kola, family kola. Jangan lupa komen video Damir. Sekarang ni kita nak buka lili dulu. Mau strawberry. Sebelum sekarang ni kita jom bola-bola salam. Kalau Fufud, jom bola salam. Cerita kisah Damir Fufud kena sawat and salam. Korang tu tak? When hari wedding kakak buah, anak buah, anak buah. Hari wedding kakak sedar Damir, nanti ke Amy. Damir start wedding tu pukul 7. Damir dah siap-siap, lepas tu habis wedding kat sedar Damir ke Amy tu pukul 11 lebih. Lepas tu Damir dah kemas pukul 11 lebih. Lepas tu pukul 1 Damir nak balik hotel tu. Lepas tu Pakcik Damir bawa kita mami Damir. Lepas tu Pakcik Damir tunggu dekat parking. Dia nak semokok. Lepas tu dah tunggu dah semokok. Dia ada pasal dia nak tidur jatuh dekat bawah. Lepas tu dia tak kisah tu bunyi apa yang tu. Lepas tu dia pasal depan mata dia ada sesuatu jalan tu. Lepas tu dia tekuk sana, dia naik terus ke hotel tu Damir. Masuk bilik, dia dah cuci gigi, dah cuci kaki, tak mandi. Lepas tu pagi esok Damir bangun tidur, bersih gigi tu cuma ke. Lepas tu Damir keluar. Damir tengok ada anak buah Damir film dekat bawah hotel tu. Lepas tu dah tengok Damir nak pergi ni bilik Damir. Damir si bilik makcik Damir Izzah. Dia pergi Izzah tu masuk. Sebenarnya lagi ni bilik makcik Damir Suraya tu anak dikahwin semalam tu. Lepas tu Damir nak masuk bilik sebelah tu Fufud Damir kena sawai tu. Ada satu tolak Damir. Lepas tu Damir pisai tu kena sawai tu. Dalam otak Damir tu ada sesuatu tapak macam tapai tu. Tapak mata Damir ada perempuan jalan baju merah. Damir terkejut. Lepas tu Damir sedar sekejap dekat tapak hotel tu, tapak bilik hotel tu. Damir pasal gigi Damir tu gigit lidah. Lepas tu Damir pasal gigi Damir gigit jari makcik Damir. Lepas tu makcik Damir suruh orang hotel tu kod KBJ bilik tu. Habis Damir pergi KBJ situ tu. First step Damir kena sawat dekat hotel tu ada satu tolak Damir. Cakap dapat bilik hotel tu. Kalau salam kita. Itu je cerita salam kita. Jom bola salam kita dah habis. First time kita cerita salam. Kisah kita. Kita dah cerita kisah kita salam kita. Jangan lupa subscribe my tube Damir Farah channel. Jangan lupa like video Damir. Jangan lupa share kola and komen video Damir. Jumpa lagi video. Jom bola salam.